ya, sebelum kita nak bertolak ke mana tu, ke satu tempat yang cukup hebat untuk nak trekking. Jadi trekking, lepas tu kita ada sekali hiking. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak yang pertama pagi ni untuk hiking kita. Ni abang kata kita mantap. Dan insyaAllah nanti kita akan ada lagi. Ini boleh dibuang 1,5 km lah. Semua dah penat dah. Lebih kita bas. Cah Bang Long saya tu belakang sekali. Sanjay. Okey, alhamdulillah sudah berjaya. Seronok ni. Seronok sebab berjaya hiking. Setelah tadi kita hiking, ada lagi, dia kata ada lagi. Lah. Kita akan teruskan lagi perjalanan di kita. Dia kata jauh lagi, lebih kurang 4 km lagi untuk ke depan ke Latar Lembu kita. 4 km lagi ke Latar Lembu tu tuan-tuan. Sebab apa kita nak ambil ayak Latar Lembu, dia katakan mampu untuk memanjangkan usia kita dan mencantikkan wajah. InsyaAllah. Setelah penat berjalan hampir 2 jam lebih lah perjalanan kami kan. Ni kita dah tiba sampai. Jadi kalau tuan-tuan dan puan, kalau boleh dengar bunyi apa yang di speaker ni, tentu tahu kan kat mana kami dah sampai. Inilah tim-tim kita semuanya yang dah sampai. Saya tak mahu nak tunjuk lagi keadaan di sini. Yang senang, sejuk. Kita tak tahu juga di sini adanya ayat tujuh yang sedemikian rupa. Tiba-tiba ada perempuan hebat di sini. Dan juga di sini ada juga disediakan tandas. Tapi biasalah, tandas ni kalau kata jauh daripada orang kita ni, sikap kita tu, sikap kita yang buatkan jadi macam tu. Sayang kan, buat elok semua. Dan juga difahamkan oleh abang-abang kita tadi yang menjaga di sini, di kira penaman resort ni. Di sinilah tempat-tempat berkunanya tentera-tentera dari Australia ya, luar negara di sini. Bukannya tinggal seminggu dua, tapi kadang-kadang sampai berbulan dia tinggal di sini. Itu yang buatkan SIG ni memang terkenal di seluruh dunia. Dan juga SIG juga sebenarnya keluasan SIG ini adalah daerah yang terbesar di negeri Kedah Darul Aman, insyaAllah. Jadi saya belajar tuan-tuan dan puan, jom kita tengok keindahan alam fauna. Alam fauna ini dia, ayat 7 negara, ayat 7 Mata Kambu. Cantik kan? Ayat 7 apa ni? Ayat 7 apa? Latar Mengkuang. Latar Mengkuang. Latar Mengkuang. Ayat 7 Latar Mengkuang. Arah penyiaran Kedah menadain semua dah. Okay. Wow. Kalau menarah keadaan cantik memang cantik lah. Nur Hafizah Idris, DJ Eza, DJ Hamdan. Ini berkata Latar Mengkuang. Oh, ini bukan Latar Lembu ke mana? Oh, Latar Lembu atas lagi. Ini baru Latar Mengkuang sebenarnya. Okey, nanti berapa jam lagi? 2 jam lagi kalau nak ke Latar Lembu tuan-tuan dan puan. Baik, tak payahlah kita balik tengok lembu lah. Lepas ni kita main pula, okey? Belanja tuan tengok, ha? Ada yang siapa tanya nak mandi apa semua tu boleh. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi bersama dengan